Lama tak datang sini, rupanya dapur kuih dah ada kafe. Inilah hot sellernya, kuih cara berlauk. Selain daripada itu, popiah sirah pun ada ni ha. Menu daripada vendor-vendor pun banyak juga geng. Korang tengoklah tu. Memang rambang mata lah kalau datang dekat sini. Tengok macam menarik aja roti ni. Kejap lagi kita cuba. Bakso pun ada juga geng. Nasi ayam, rojak buah dan bermacam-macam lagi. Nasi ambeng pun ada juga. Tengok nasi gorengnya macam mengancam aja ni. Nasi minyak, nasi ayam Yaman pun ada. Yang specialnya dekat sini, kuih bakarnya dimasak dekat sini juga tau. Panas-panas lagi tu. Korang tengoklah tu ha. Kuih bakar pandan. Kalau dapat makan masa panas-panas ni memang terbaik. Selain daripada tu, ada juga pelbagai jenis minuman ni ha. Korang tengok dalam chiller ni. Tak cheese pun ada juga. Berbagai jenis krip pun ada juga. Korang tengoklah sendiri tu. Lokasi di Taman Delima Kajang. Dibuka setiap hari kecuali hari Isnin. Daripada pukul 10.30 pagi sehinggalah pukul 7 malam. Bagi peminat kopi tu, korang jangan risau. Dekat sini pun ada juga ni ha. Order aja. Apa tunggu lagi? Jomlah kita cuba Korean Garlic Bread Cheese. Memang aku dah tengok dah roti ni daripada tadi, nampak mengancam aja. Masuk aja ke dalam mulut, lembut dan berkrim. Korang mesti cuba. Apa tunggu lagi geng? Boleh try.